Pot breakfast ni luaran dia macam medan selera biasa, tapi makanannya macam yang korang nampak tu lah. Ni dekat Setiawangsa dan apa nama pot ni? Let's go. Yang paling Enna suka smoked buffalo omelette ni. Dalam telur ni, diorang letak daging smoke dicarik-carik dan rasa perapan pada daging smoke tu memang sedap. Lepas tu disulam dengan lemak cheese dan telur, kenyang betul untuk sarapan pagi. Sampai sekarang tau, kami tetap support lokal sebab breaking muffin ni serius Yazid suka. Yazid kata tekstur rotinya lebih kurang je macam yang tu, tapi bila dah blend sekali inti tu semua, rasa dia memang ada kelainan. Sedap. Dan lagi kena sulam dengan ipur kopi tenggek yang pekat-ikat ni. Kalau pagi-pagi pun korang dah kena kunyah nasi ni, nasi ayam gepuk rembayang crispy ni pun korang boleh cuba tau. Serius rasa nasi dia unik tau. Nak kata rasa macam nasi putih biasa tu bukan. Dia seakan-akan macam nasi lemak tapi tak bersantan. Macam tu lah. Siap ada kangkung goreng ya. Yang ni memang favourite Enna. Dan sambal dia bagi korang yang label-label macam Enna memang pedas ya. Tapi pedas dia sedap. Serius. Disebabkan pot ni ala-ala kopitiam. Of course lah ada English breakfast. Sesuai lah bagi korang yang dah bosan nasi lemak, roti canai. Boleh perkena yang ini. Okey lah kalau dah terliur tu jangan tengok je tau. Meh lah. Memang marem weh.